So, Alhamdulillah kita dah sampai puasa yang ke-20 hari ini. Alhamdulillah. Saya nak share kat sini satu perkara yang ramai orang minat, iaitu perjalanan seorang murid lepasan SPM nak ambil kos architecture tahun 2026. Okay, so dekat sana yang first kali, dekat kolom yang pertama warna kelabu dan juga warna perang, coklat ke, kat situ dia ada menunjukkan kalau lepasan SPM, kalau nak ambil part 1 ataupun diploma. Okay, dekat sana first kali kalau lepasan SPM boleh ambil diploma secara direct. Untuk 2026 dekat situ you can look, kat situ ada banyak kursus pula, ada banyak universiti, college yang menawarkan kursus diploma seni bina. Okey, untuk kolom yang kedua yang warna kuning dengan warna hijau ni, ini adalah degree. Okey, so untuk degree dia ada dua cara untuk masuk degree. Yang pertama kena ada diploma, ataupun kalau direct lepasan SPM you kena ambil 1 tahun foundation. Hampir semua universiti kena ambil foundation dulu kecuali UiTM. UiTM adalah salah satu universiti yang istimewa yang tak perlu masuk foundation terus masuk first year degree, tapi 4 tahun. Kalau macam universiti-universiti lain seperti kat dalam list kat sini, semuanya kena ambil foundation setahun, lepas tu baru boleh ambil degree in architecture. Okay, boleh tengok semua list-list kat sini, warna hitam ke warna merah ke, semua boleh ambil, tak ada hal. Okay, so in short, semua degree adalah 4 tahun termasuk foundation. Kalau ambil UiTM sama juga, tak ada foundation tapi 4 tahun. Okay, so bila habis je degree, you akan dapat part 1. Okay, untuk dalam architecture, part 1 ni dia represents professional punya qualification. Okay, tapi di dalam university punya qualification dia adalah degree. Okay, so benda ni dia selari tetapi it's not recognized by one to another. Faham So bila dah habis degree nak pergi ke masters, okay, dekat sini kita tunjuk kolom untuk masters. Okay, untuk masters students kena qualify satu perkara, iaitu kena ada 2 tahun pengalaman bekerja di sektor industri seni bina juga, dan mesti sebaiknya di bawah konsultan punya konsultan ataupun kerajaan pun boleh. Okey, kontraktor ataupun developer sangat-sangat susah nak dapat. Okey, so that's my itulah apa yang saya nak bagi tahu. Okey, so ni adalah perjalanan untuk student nak ambil kursus seni bina architecture. Okay, so kursus seni bina architecture kat sini ada warna biru panjang sampai atas sana. Okay, semua tu ada universiti-universiti yang ada itulah, ada beri kursus untuk masters. Okay, masters you akan dapat part 2. Okay, part 2 ni adalah professional, masters adalah universiti. Okay, dia selari tetapi dia tak sama. Okay, so lepas daripada masters, you boleh pergi ke dua cabang juga, iaitu you boleh pergi ke degree, pergi ke professional, dapat part 3 jadi professional architect, ataupun you nak jadi lecturer, you boleh pergi ke PhD. Untuk buat PhD, bolehlah masuk mana-mana universiti. Okay, so saya harap dengan explanation ini, anda semua, anak-anak muda, bolehlah pilih hala tuju anda nak ambil architecture, jalan yang mana satu, direct degree ataupun diploma, dua-dua boleh. Okay, ada benefit masing-masing kalau ambil degree ataupun ambil diploma dulu, ada benefit masing-masing. Don't worry,
perjalanan setiap orang semua berbeza, ada yang laju, ada yang slow, tetapi yang penting apa yang you nak capai tu is within dalam langkah yang betul lah, ya. Yang tu paling penting. So any questions, jangan lupa tanya saya. Semua sini is always updated, okay, tapi ini untuk 2026. Thank you, bye.